Hai semua, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, selepas tak tahu dah berapa bulan last video saya tu, so muncullah video baru sebab hari ni saya ada mood sikit nak buat video. Okay, video ni dia akan ada mix and match mix lah dengan video yang saya dah record sebelum ni. Lepas tu ada record kemudian sikit. Sebabnya saya nak completekan this video. Okay, kepada yang belum tahu atau tertinggal bas, saya sebenarnya sekarang dah bekerja. Jadinya itulah reason utama kenapa saya macam sekejap ada, sekejap tak ada dekat YouTube. So kalau video ni dah upload, maksudnya saya ada waktu free lah. Dan saya ada mood. Kadang-kadang tu waktu free tu ada je, cuma mood tu dia tak datang. Saya tak tahulah kenapa dengan saya sekarang ni. Sejak kerja ni dia macam tak boleh nak buat banyak benda dalam satu masa. Okay, so ya, bukan tu saya nak cerita hari ni. Hari ni saya nak settlekan saya punya draft dalam phone saya ni. Dah lama gila dah kat dalam phone ni. Saya kemas-kemas dapur hari tu. Okay, untuk pengetahuan korang, saya dah lama juga tak masak. Itu pun sebab tak ada mood. Saya tak tahulah kenapa dengan diri saya ni. Dia sejak kerja dia macam lost interest dengan banyak benda. Saya fikir kerja je. Itulah mungkin sebab dah lama sangat cuti tak kerja, jadi housewife. So bila dapat kerja ni jadi extra lain macam, excited lain macam kan. Tak tahulah apa reason dia, saya pun tak faham dengan diri saya sekarang. Okay, jadinya disebabkan saya dah lama sangat dah tak memasak, so saya nak memasak balik. Dan hari tu saya ada masa nak kemas-kemas dapur. Jadi hari ni saya nak bawa korang semua untuk follow saya kemas dapur yang dah bersarang. Mungkin banyak dah barang-barang expired dekat dalam dapur tu. So jom kita bongkar dapur saya sama-sama dengan korang. Okay, video ni tak adalah panjang sangat. Just a quick update, a quick cleaning untuk dapur saya. Alright, so jom kita kemas dapur. Okay, okay korang, ni dapur saya sekarang. Memang bersepah sangat-sangat. Kalau saya masuk ke dapur ni memang rasa macam tak ada mood lah nak masak. Jadinya marilah kita kemas. Barang-barang kat dapur ni memang lama sangat dah saya tak usik. Saya rasa banyak gila dah barang yang expired. So hari ni kita nak buang semua yang expired. Kita nak ganti baru. Nanti saya nak pergi grocery shopping. Okay, so keadaan dia beginilah korang. Ini aib ya, tapi tak apalah. Tengok dari luar macam okey je, tapi bila buka satu-satu balang, ya Allah, rasa macam tengah selongkar dapur zaman purba. Biskut yang expired tahun 2023 pun ada. Ada juga rempah yang dah jadi macam batu dah. Saya rasa 80% memang dah tak boleh pakai. Masa jadi housewife dulu rajinlah beli stok sebab konon nak masak selalu. Tapi bila tak sempat, semua ni jadi macam hiasan je dekat rak. Ada juga barang yang saya tak ingat pun pernah beli. Rasa macam tengah buka kotak kenangan pula. Sambil-sambil saya kemas ni kan, saya macam termenung kejap. Kadang-kadang benda macam ni buat saya sedar kita ni sibuk urus dunia luar, sampai rumah sendiri pun kita tak perasan makin serabut. Barang-barang yang dah expired saya buang je. Malas nak rasa bersalah. Kadang-kadang dalam hidup ni kita kena lepaskan barang yang dah tak berguna supaya ada ruang untuk benda baru. Dan yang paling penting, bagi ruang kat diri sendiri untuk start balik. Okay, so kita sambung sikit lagi. Ni baru zone open pantry tau, belum masuk dapur lain lagi. Kita buat mana yang mampu dulu. Okay, yang mana expired tu saya humban je semua kat dalam plastik sampah ni. Tak nak fikir dua kali dah. Kadang-kadang tu fikir sayang juga, tapi nak simpan buat apa kalau dah bertahun tak terusik. Benda yang tak membantu kita ni kita buang je. Okay, masa saya tengah buang ni, kucing saya tu nama dia Lily. Lily pun datang tengok. Muka macam terkejut dah. Kenapa dah buang stok makanan kan? Tapi Lily jangan risau, okay? Makanan kau tak ada kat dalam ni. Sambil-sambil saya campak satu-satu tu, otak saya ni rasa macam ringan sikit. Macam kita buang benda yang tak perlu dalam hidup. Dia rasa macam lapang. Macam tu lah. Kita selalu fikir rumah kena kemas sebab orang nak datang. Tapi sebenarnya kita kemas sebab kita sendiri nak rasa tenang, nak rasa lapang tu.
Sampah ni saya kumpul dulu. Nanti kita sekali jalan je buang dengan dapur basah punya. Lepas ni saya nak check saya punya peti ais pula. Kita tengok harta karun apa ada dalam tu. Actually kat dalam peti ais tu sebelum ni saya dah pernah buang dah sekali. So mungkin tak banyak sangat lah. Tapi still ada lah barang-barang yang mungkin dah sebulan 2 bulan macam tu saya dah tak buang. So nanti kita tengok apa yang ada kat dalam peti ais. Okay, kita stop kejap kemas dapur. Cuma saya nak cerita sikit. Sejak saya bekerja ni, hidup saya macam haywire sikit lah. Dia macam time management saya tu macam ke laut sikit. Jadinya saya ada guna satu device ni yang saya rasa sangat membantu saya lah sebagai working mom yang selalu pergi meeting, yang ada banyak appointment, dan sebagai seorang part-time housewife, nak uruskan hal anak, nak uruskan kemas rumah, nak uruskan jadual lah, semua benda tu nak uruskan. So saya perlukan satu device yang saya boleh bawa ke mana-mana, yang tak berat, dan saya dah jumpa satu barang ni. Saya akan tunjuk dekat korang, saya unboxing benda tu, okay? Tada! Ini Lumos tablet. Okay, so saya baru dapat Lumos tablet bundle ni. Okay, yang untuk Lumos tablet bundle ni saya dah unboxing siap-siap dah hari tu. Sebabnya saya sangat excited. Masa first brain sampai, saya terus unboxing. Tak sabar sangat nak tengok. So apa yang saya dapat ialah tablet kat dalam ni. Dan ni dia punya cover. Nampak eksklusif sangat. Dia punya cover ni boleh jadikan macam laptop tau. Nanti saya tunjuk kat korang, okay? Lepas tu saya dapat wireless keyboard. Sangat ringan dan sangat nipis. Next saya dapat dalam bundle ni dapat wireless mouse, dapat ni stylus, dan ini adalah dia punya charger je type C punya. Ada 3 plug pin. So itulah one set dalam bundle yang saya dapat. Nanti sambil-sambil kemas dapur saya akan share dengan korang apa yang best ni pasal tablet ni and dia bantu dari segi apa. Okay, so stay tune dan tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum saya mula kemas balik, saya buka sekejap planner dalam tablet Lumos ni. Checklist semua dah ada, tinggal tengok je mana yang sempat buat hari ni. Yang penting kita buat satu-satu, mana tak sempat kita sambung next time. Okay, planner ni memang banyak tolong saya. Actually kalau macam kepala dah serabut dengan kerja, dengan anak, rumah lagi, at least bila tengok planner ni saya nampaklah sikit hala tuju. Tak adalah rasa macam lost sangat. Okay, Lumos ni pun memang best sebab screen dia tak silau. Saya suka buka planner dalam ni, buat checklist sambil duduk time rehat macam tu. Saya sangat suka dengan tablet ni. Kualiti sesuai dengan harga. Selain 4K supported resolution, tablet ni juga 10.1 inch IPS display. Tengah syok mengemas, tiba-tiba saya teringat Amy ada nak kena hantar essay untuk pertandingan sekolah dia. Saya buka balik dokumen dia dalam tablet Lumos ni. Dia dah siap lama dah sebenarnya. So saya ada send dekat email. Jadi saya buka je kerja dia tu daripada email saya. Okay, kat dalam tablet ni ada WPS Office. Jadi senang lah nak buka file Word yang email dah buat tu. Boleh terus semak kerja anak-anak dekat sini je. Yang bestnya bukan anak je boleh guna untuk belajar, saya pun guna juga. Kalau time saya rasa macam penat, saya boleh buka Netflix, nak relax kan, kat Netflix ke YouTube ke, atau kadang-kadang tu saya boleh juga buka apps pembelajaran untuk anak-anak yang memang dah ada kat dalam ni ataupun yang saya download. Okay, kalau korang rasa skrin kecil, actually tablet ni boleh cast terus ke TV juga. So kalau nak tengok cerita tu boleh tengok dekat TV jugalah daripada tablet ni. Dia jadilah skrin besar kan. Kalau nak buat tablet ni nampak macam laptop, macam saya guna sekarang ni, pasang je keyboard dia, terus jadi mini laptop. Alright, untuk mak-mak yang sibuk macam saya ni, tablet ni memang banyak sangat tolong saya. Saya boleh check kerja anak, saya boleh buat kerja saya sendiri. Lepas tu boleh sambung balik kemas dapur macam biasa. Sekarang saya nak kemas peti ais. Okay, kat dalam peti ais ni ada sayur yang dah lama, yang dah berkulat. Ada buah-buah yang dah berkulat juga. Ada bekas yang saya sendiri pun takut nak buka. Lepas tu ada juga plastik kat atas tu.
bilis, ikan bilis yang memang dah lama dah adik ipar saya bagi. So yang tu nasib baiklah boleh guna lagi. Alhamdulillah kita boleh guna, boleh simpan lah. Bila kemas ni kan, saya terfikir kadang-kadang kita ni tak perasan benda yang menyemak tu duduk diam je kat dalam rumah kita, kat dalam ruang kita sendiri. Tapi dia tetap ambil tenaga dan ambil ruang tu. Contohnya kat dalam peti ni lah, kat dalam rumah. Dan dia automatically akan efek kat dalam kepala. Sekali kita rasa macam ada benda yang tak settle. So bila saya check satu-satu, saya buang mana yang tak perlu, saya rasa macam saya tengah bersih bukan sekadar peti ais je. Tapi saya rasa saya bersihkan kepala otak saya juga, rasa lapang, tenang je. Saya rasa tak apa kalau kita mula sekarang, asal kita mula sikit-sikit. Janji kita tak biar dia terus sesak kat situ. Sekali sesakkan kepala kita kan. Lepas tu saya sambung bersihkan bahagian botol-botol ni. Ada kicap, sos cili, sos tiram, madu, cuka, macam-macam lagi lah. Next, saya check satu-satu semua kabinet yang ada. Saya nak make sure semua dalam keadaan baik. Dan Alhamdulillah, I think tak ada apa-apa yang perlu disusun atau dibersihkan dekat kabinet atas ni. Sebab semua dah okey, tersusun dan tak ada barang expired. Actually kat atas ni saya tak ada simpan barang-barang dapur sangat pun. Cuma bekas-bekas macam tu je, periuk-periuk yang jarang guna. Time saya kemas dekat dapur ni, saya teringat balik. Dulu kat sini lah tempat favourite saya. Tempat saya selalu me time. Kalau anak-anak tengah bergaduh kat depan ke apa, kalau saya duduk kat dapur ni, saya rasa happy sangat. Sebab kat sini saya boleh masak, saya boleh ada masa saya sendirilah. Ada ruang sendiri. Orang lain jarang masuk kat sini. So saya suka gila duduk kat sini. Tapi sekarang dapur saya ni macam dah tak guna sangat dah sejak saya bekerja ni. Sebab saya memang tak ada masa sangat. Kalau time projek banyak saya nak kena settle, kiranya malam baru saya balik kat rumah ni. Work from home tu ada sekarang, cuma kalau work from home saya sangat-sangat busy settlekan kerja-kerja saya. Jadinya dapur ni macam terabai lah. Dan bila saya kemas balik dapur ni, saya rasa macam sedih sikit. Macam dah tak boleh dah macam dulu. Dulu banyak masa, boleh masak makanan favourite anak, suami, boleh tunjuk skill kat sini kan. Skill memasak saya, walaupun tak pandai sangat memasak. Tapi itulah, tu dululah. Sekarang saya kena pandai bahagikan masa. Kalau saya nak masak juga, saya risau saya stres. So buat masa sekarang ni memang saya tak masak sangat. Tapi slowly saya nak start balik memasak walaupun makanan simple. So that anak-anak masih boleh rasa masakan ibu dia. Nak masak untuk suami juga. Rindu gila weh. So harap lepas ni berjayalah projek memasak saya kat dapur ni. Lepas tu kan, saya ada teringat hari tu ada orang tanya saya. Dia tanya, menyesal tak berhenti jadi housewife and kerja balik? Secara jujurnya, dia ada mixed feeling tau. Dan dia ikut situasi. Kalau macam waktu tu, kerja saya tengah banyak gila. Lepas tu, ada isu, ada hiccups here and there kan. Saya akan rasa menyesal sikit sebab terfikir macam ni, kenapalah aku tak jadi housewife je. Seronoknya kalau sekarang ni aku tengah jadi housewife, aku boleh pay attention kat anak-anak aku je. Pening kepala dengan anaknya. Bukannya pening kepala dengan kerja yang datang dari pelbagai sumber tu. Itu kalau situasinya tengah stres lah. Tapi kalau kerja tu tengah happy, tengah smooth, tak ada masalah apa-apa, saya kerja macam biasa. So saya happy je kerja. Sebab saya ada waktu yang boleh saya turn off sekejap dari fikirkan hal rumah. Dia macam, dia balance lah, emosi tu balance. Macam tu lah. Susah lah nak jawab. Dia macam ada waktu okey, ada waktu tak okey. Dia macam ada ups and downs. Sama juga macam saya jadi housewife dulu. Ada waktu-waktunya saya rasa macam, kenapalah aku jadi housewife, kenapalah aku tak bekerja.
ada waktu-waktu dia macam wah seronok gila jadi housewife, happy gila jadi housewife, boleh jaga anak 24 jam macam tu. So dia macam ya susah lah nak explain. Kalau korang faham lah. Saya rasa sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Hope you guys enjoy watching this video. Walaupun pendek, harap korang tak boring. Dan terima kasih kepada yang selalu support saya. Walaupun saya dah lama sunyi meninggalkan platform YouTube saya ni, tapi masih ada yang support. Thank you so much. Dan ya, itu sahaja daripada saya untuk kali ni. Hope you guys enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. Okay, so kepada korang yang nak dapatkan Lumos tablet bundle, korang boleh check link yang saya share dekat description box. So itu sahaja daripada saya. Hope you guys enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum.